Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, aku nak cakap satu je. Korang kena tonton video ni sampai habis guys. Aku nak pergi ambil barang kejap. Mana? Oh, kat situ. Ini dia Ya betul. Okay, baik. Terima kasih. Kebetulan sampai lebih kurang sama lah kita. Betul. Okay bang? Semoga murah rezeki. Okay, jumpa lagi. Okay, selamat. Hati-hati bang. Okay, baik. Bye. Alright. Okay guys, aku dah ambil barang. Ini barang baik guys. Daripada pagi tadi aku sebenarnya try nak pergi ambil, tapi ada beberapa rintangan. Tapi ni dah settle, aku pun dah dapat. Aku nak pergi Japan, okay? Lepas tu semestinya aku akan buat macam daily vlog lah, okay, dengan family aku. Aku bukan nak share tip dia cuti ke, tak ada. Aku nak buat daily vlog je untuk kenang-kenangan. So dalam masa yang sama, akhirnya aku dah dapat kasut yang dinanti-nantikan guys, okay? Kita wrap bag dulu. Nanti kejap lagi aku sambung dulu bila ada ke lapangan, okay? Dia nak bawa bag pergi mana? Anak aku yang kecil ni dia memang suka ni, memang suka bergerak ke mana-mana. So kita kena follow dia. Dia dah dapat kaki. Okay guys, sementara tunggu bag aku siap wrapping, okay. Aku sebenarnya akan ke Osaka. Aku akan ke Osaka dulu. Lepas tu 6 hari. Dan the next half aku akan pergi ke Tokyo, okay. Dan yang bestnya, sebenarnya kasut ni adalah okay, size 12. Ini adalah New Balance Fuel Cell Rebel version 5 guys. Sebab tu aku cakap korang kena tengok video ni sampai habis supaya nanti aku nak unbox dekat airport ni kejap kan. Aku kongsi sikit dia punya specs. Lepas tu semestinya aku akan lari dengan Rebel version 5 dekat Osaka dan juga Tokyo guys. Hanya boleh ditonton di channel Ed and Stuff. Alright, kita jumpa sebentar lagi guys. Apa nama flag itu? Sekarang ni aku tengah nak cari luggage, okay. 2 lagi besar, 1 lagi kecil. Memang ramai gila lah orang. Tapi nak buat macam mana, kena beratur lah kan. Okay, adik tengah minum lah. Sini harus ya Malaysia passport. Ya. Adik. Adik is our handy holder. Adik is our handy holder, right? Kau tahu aku duduk lawak anak aku. Dia tak lepas beg ni daripada tadi. Dia duduk tolak lah dekat dia tengah duduk kat stroller sambil tolak beg ni. Nak scan beg pun dia tak bagi weh. Tengok ni. Oh, dia nak ambil tu Adik is flexing his muscle. Oh, dia nak ambil yang jauh pula. Tak payahlah dia ambil yang tu. Adik just hang on the studios. Adik, hang. Oh, adik. Kita on the way ke gate C37. Macam biasa lah, kena naik bas kan. Aku sebenarnya memang malas part-part ni, tapi terpaksa juga lah. お荷物は頭上の物入れ、または前の座席の下に収納し、最前列や非常口前の座席の床。 Akhirnya sampai ke Kansai International Airport. Oh, sekali kita orang aku rasa nak pergi ke main terminal pukul 6 pagi. 6.30 pagi, tapi memang terang lah. Aku tengok tadi dalam pukul 5 pagi tu dah terang lah kat sini. Last aku datang Jepun ni 2014 datang dengan geng-geng kan. Time tu
apa memang santai, kali ni memang trouble sikit lah. Memang chaos habis dengan budak-budak Sekarang ni dah settle urusan apa declaration, lepas tu passport, apa benda semua dah settle, apa luggage semua dah ambil. Sekarang ni aku ingat sebenarnya pagi lagi guys. Sekarang ni baru pukul 7.20 pagi waktu tempatan lah, waktu Japan. Jadi aku nak arrange untuk bag delivery, luggage delivery. So sebab check in Airbnb pun lambat kan. Jadi kita set untuk deliver dulu dekat Kansai Airport ni. Nanti aku akan pergi jalan-jalan luar, okey. Lepas tu dalam flight memang jam babe. Kita orang ambil flight tu, dia dekat bahagian yang tengah yang boleh letak baby punya bassinet tu. Lepas tu kan dia punya leg room dia luas lah. Tapi masalah dia orang duk lalu lalang kan. Aku rimas betul lah. Jadi cadangan aku kalau macam kau nak ambil, kau jangan ambil lah situ tengah-tengah tu lah. Walaupun leg room ni memang jadi tempat orang lalu lalang lah. Yang paling best kita berbalik kepada topik utama tadi guys. Aku punya fresh pair of New Balance Rebel version 5. Ini memang special gila okay? Sebab sebelum ni aku duk tengok online je kan. Tapi kali ni dah ada kat tangan aku. Dan colorway ni adalah limited colorway, nama dia Urgent Red guys, okay. So dekat sini aku, dekat airport ni aku akan unbox, dah tunjuk sikit kat korang lah. Preview kan, teaser okay. Baik gila guys, nampak? Anak aku tengah main-main kat depan tu, okay. Ni dia. Memang baik lah, okay. Aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat New Balance Malaysia dan juga Go Communication untuk arrange untuk hantar kasut ni dekat airport guys, sebelum aku fly lah, okay. So tengok sikit lah. Kalau aku tengok macam ni, sebab dia aku dah pernah tengok masa bulan 11 dekat New York kan. Jadi ni macam reminisce balik time aku tengok masa produk sharing time tu. Tapi kita orang nak pergi settlekan luggage dulu. Nanti aku sambung balik sebentar lagi. Sekarang ni aku dah pakai New Balance Rebel version 5. Sebab aku ingat macam sekejap lagi aku nak storage barang-barang dulu. Lepas tu lalang kasut ni ada, biar aku pakai kan. At least aku boleh dapat feel dia macam mana, bawa pergi jalan-jalan kan. Masa aku pakai tadi, memang aku dah nampak beberapa perbezaan improvement, okay. Dia punya tang, kalau kau tengok video aku banyak kali aku cakap sebelum ni, dia punya tang dia agak pendek lah sebenarnya kan. Dan aku ada cakap juga mungkin dekat version 5 dia akan improve. Dan terbukti lah dekat version 5 dia lebih panjang, lepas tu dia padded sikit guys, okay. Dia punya structure tang dia berbeza lah dengan yang sebelum ni, okay. Dia dah ada reinforcement dekat dia punya heel counter. Dan macam aku cakap dalam video aku dekat NYC tu, dia punya N logo dia dah nampak macam lifestyle. Sebab kau boleh tengok dia lebih kurang sama macam 9060 punya model lah, okay. So yang paling ketara, yang paling aku rasa paling major adalah dia punya increase stack height untuk fuel cell midsole dia, okay. Sebab sebelum ni 30 dengan 24, sekarang ni 35 dengan 29 guys, okay. Tapi lepas tu disebabkan drop sama, so aku rasa in terms of transition tak jauh beza.
tapi dia punya feel dari segi ground feel dia akan berbeza berbanding dengan version 4. Okay, kau tengok dan aku nampak ada beberapa orang juga macam pandang-pandang. Mostly gaya memang gaya runner lah kan. Sebab benda ni tak ada lagi kat sini. Nanti kejap lagi aku sambung guys, nak cari makan dulu. Okay guys, sambung balik untuk aku punya Rebel version 5. Okay, sekarang ni wife aku tengah cari makanan kat dalam. So dia nak scan halal semua. So akan ambil masa sikit lah. Jadi macam aku cakap tadi, beberapa perubahan yang memang noticeable lah bila on the first look pun. Okay, pertama sekali dia punya tang, nampak dia wrap lebih cantik guys. Okay, berbanding sebelum ni. Sebab yang sebelum ni dia lebih pendek lah macam ni kan kat dalam lagi. Lepas tu material dah berbeza lah, lebih lembut. Lepas tu dia padded sikit lah. Okay, lepas tu dia punya apa masih phantom fit guys. Okay, masih phantom fit. Dan dia punya feel apa section dia masih identical lah. Dia wrap pun lebih kurang sama. Tapi dari segi fit dia, aku rasa dia fit lebih luas berbanding sebelum ni lah. Dan dia punya fit tu lebih selesa lah bagi aku. Okay, sebab kali ni aku pakai socks yang lebih tebal lah. Okay, ini bukan racing socks ni, ini aku pakai crew socks. Okay, bila aku pakai crew socks, ada space yang macam ni, aku anggap memang dia lebih spacious berbanding version 4. Okay, lepas tu dia punya midsole dia, tengok daripada tepi pun yang boleh nampak dia punya stack height yang lebih tinggi. Okay, adakah noticeable 5mm increase stack height tu berbanding versi sebelum ni? Memang dapat rasa guys. Okay, kalau yang sebelum ni bila compress kuat sikit memang dapat rasa ground feel dia. Yang ni masih rasa cushion feel lah. Okay, tapi on the run aku masih belum cuba lagi. Lepas tu dia punya ni, aku cakap ni, dia punya heel counter dia reinforce. Okay, ada tulisan phantom fit semua guys tu. Okay, lepas tu bahagian ni kau tengok ni, ni dalam ni dia lebih cushion berbanding version 4. Dan cushion yang macam ni nampak ni belakang ni, bahagian ni, kalau korang masih ingat dekat balos macam tu, jadi keselesaan dekat dia punya ankle collar dan juga dekat bahagian belakang ni lebih berbanding yang sebelum ni. Sebab yang sebelum ni memang nipis lah. Okay, tapi aku rasa memang ada increase in weight, tapi aku rasa tak banyak lah. Nanti aku bawa aku punya timbang, aku rasa lah. Nanti aku check balik, kalau ada nanti aku akan kongsikan. Okay, lepas tu dia punya tali masih menggunakan tali yang sama. Dan logo dia ni macam aku cakap tadi lah, nampak? And dia macam 1960 punya, aku rasa dekat medial side. So nampak lebih lifestyle lah kan. Lepas tu colorway ni nama dia Urgent Red weh. Tapi kalau untuk aku kan, kau tengok dia tak nampak macam merah yang betul-betul merah. Bagi aku dia nampak yang lebih hot pink nak ke merah lah. Okay, tapi colorway dia memang orang cakap mencolok mata lah. Kalau macam geng-geng runner nampak, dia memang neck breaker macam memang nak toleh lah. Okay, jadi guys, aku rasa tu dia yang aku nak kongsikan untuk first impression dan first wear aku untuk New Balance Rebel version 5. Aku masih dekat airport Kansai, Osaka guys. Okay, nanti semestinya aku akan run dekat sini. Aku akan menggunakan New Balance Rebel version 5 ni. Sementara tu, korang yang belum subscribe tu channel Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, penting ni, nanti ada subsequent videos korang akan dapat notification. Dan kita jumpa lagi selepas ni. Okay, aku nak jalan-jalan dulu. Nanti aku upload pula aku punya daily vlog dekat Japan. Bye bye.